Kita dah sampai ke akhir zaman. Kenapa kita perlu taat kepada mursyid kita? Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar kepada kita bayangan Imam Al-Mahdi. Saya nak tanya kepada semua yang ada di sini. Kamu semua solat, puasa, patuh kepadanya? Sejauh manakah kamu merasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dibandingkan pahala yang kamu buat, tak sama banyaknya dengan dosa yang kamu semua dah buat. Sama ada besar atau kecil, sedar atau tidak sedar. Walid adalah perantaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmunya Walid, Masya Allah. Dan Walid dihantar Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di akhir zaman ini untuk membawa kita kembali pada Allah, untuk pastikan kita semua dapat masuk syurga. Jadi apa yang perlu kita buat? Taat. Dan taat pada Walid. Ikut saja perintahnya kerana perintah Walid adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mahukan syurga, Walid akan bawa. Saya dah lama taat pada Walid. Saya sanggup serahkan anak saya untuk berkhidmat kat sini. Dia pun baru balik belajar dari Mesir tu. Kalau Walid nak pilihkan dia jodoh pun saya rela. Nampak macam dia tak berminat je. Nak khidmat macam mana? Kita bukan terima sesiapa saja yang masuk dalam jemaah ni. Kalau tak taat, tak ada adab, kita tak akan terima. Awak dah lama ke dekat sini? Ayah saya jemaah. Mak awak dari mana satu? Mak saya dah lama dah kena cerai. Sebab tu saya duduk sini. Khadijah. Ya Allah, Ya Rasul, berkat guru kami, Walid Muhammad Mahdi Ilman, jadikan hamba-Mu taat padamu, Rasul-Mu, Mursyid-Mu. Sucikan hati kami sesuci air Zam-Zam-Mu.
yang budak 16 tahun tahu pasal kahwin, Bu? Baiduri tak setuju. Lepas tu nak kena kahwin pula dengan lelaki yang dah tua, jadi bini nombor 3, nombor 4. Kita seksa pula hidup budak-budak tu, Bu. Hei, nenek moyang kita dulu pun kahwin umur tu juga. Tak ada pun tersiksa. Kau je yang fikir macam tu. Tapi itu lain, Bu. Dulu budak-budak perempuan memang tak pergi sekolah. Sekarang ni lain. Okey, tak apa. Tapi kenapa ibu tak kahwinkan Baiduri masa Baiduri umur 15, 16 tahun? Tapi ibu hantar Baiduri pergi belajar dekat Mesir, kan? Lepas ni, aku nikahkan kau. Tunggulah. Tak ada maknanya. Baiduri tak nak. Lepas tu nak kena kahwin dengan lelaki tua, hidup bermadu. Diorang tu bertuah tau. Sebab terpilih kahwin dengan Syekh. Syekh tu, Masya Allah agamanya. Setidak-tidaknya, diorang confirm masuk syurga berkat suami diorang nanti. Kau tahu komplain aja. Tak ada. Baiduri tetap tak setuju. Baiduri tak suka cara macam ni. Tak payah nak gunakan agama untuk memperdayakan budak-budak tu, Astaghfirullahalazim. Saya dah cakap terus terang dengan isteri saya tu, Walid. Saya tak izinkan dia balik. Saya tahu kalau dia balik, Walid, keluarga dia akan basuh pemikiran dia dan cakap bukan-bukan pasal jemaah kita ni. Bermakna dah jatuh talak tu, Abi. Itu saya tahu, Walid. Memang saya ada cakap dengan dia yang dia akan dapat talak taklik kalau dia balik juga. Mungkin Allah dah aturkan macam tu. Nanti akan datang adalah yang menggantikan tempat Rosna tu. Masya Allah. Tempat Habibah tu pun kena cepat diisi juga. Walid pun ada hasrat juga. Maksud Walid, tempat dia sebagai ketua anak-anak remaja tu. Walid tak nak anak-anak remaja tu lari fikir bila tak ada ketua. Oh, ya. Pilihlah siapa-siapa. Kalau boleh yang ada ilmu, yang ada kewibawaan memimpin. Abang? Ada apa? Abang, nak tanya sikit boleh? Tanyalah. Walid dah cakap dah siapa yang akan dinikahkan dengan Baiduri. Oh, dengar kata Walid pilih abang. Dia nak nikahkan abang dengan Baiduri. Gurau je lah. Itu pun tak cemburu. Kalau abang nak nikah, awal-awal lagi tau. Sejak kakak tu meninggal, abang dah isi dah kota. Tapi kalau Walid putus? Cakap lain nak tak bagi. Sebab Ina tak bagi. Bukan sebab abang tak nak. Abang ni sebenarnya abang nak kan? Abang ni nak. Cukuplah. Sakit tau. Ina seorang je abang nak. Tak ada orang lagi. Puas? Apa yang puas? Aduh, segantuk pula. Besok kena ambil Amali. Kita tidur, Cuk. Tidurlah. Abang... Saya tak baca. Nak? Ajaran agamanya betul. Ikut Al-Quran. Zikir pun betul. Tak ada pula apa-apa yang terpesong. Tapi macam mana diorang boleh buat benda-benda mengarut tu? Peliklah. Astaghfirullahalazim.
Awak ni tak habis-habis dengan jihad rumah awak tu. Awak sepatutnya lebih utamakan apa dalam rumah ni. Saya ni suami awak tahu tak? Saya lapar nak makan, awak tak masak. Tu baju dan bilik tu dah menimbun dah. Awak langsung tak cuci. Apa pentingnya sangat awak nak pergi sibuk sambut anak orang tu balik? Bukannya baju gambar pun kan? Siapa kata tak penting? Budak tu baru balik dari Yaman. Dia bakal ketua, bakal pemimpin dalam jihad ummah. Jadi kita kena raikan. Awak ni dah melampau sangatlah, Kesu. Saya ni dah lama sabar tahu tak? Cakap saya langsung awak tak dengar. Sekarang ni saya tanya awak. Mana lebih penting? Jihad ummah tu ke ataupun keluarga ni? Keluarga saya untuk dunia. Jihad ummah untuk akhirat. Jadi dua-dua pentinglah bagi awak. Macam mana awak nak dapat akhirat kalau dunia pun awak tak boleh nak handle? Kan awak ni kan tak habis-habis. Setiap kali saya nak pergi sana, awak tak habis-habis nak cari pasal dengan saya. Kalau awak tak nak pergi, sudahlah. Tak payah nak alas saya, tak payah. Sebab awak tu isteri saya tahu tak? Saya ada hak. Apa guna saya jadi suami awak kalau awak lebih pentingkan untuk guru awak tu daripada saya? Awak ni taksub sangat dengan dia kan? Ya. Awak nak pergi kan? Ya. Pergi lah. Saya ceraikan awak dengan talak satu. Ada dalam 6 orang. Saya dah kumpulkan mereka dalam satu pondok. Mereka semua masuk serentak ke? Ya. Zain yang kumpulkan mereka dan masukkan sekali. Kebanyakan mereka ada masalah sosial. Liar sangat. Mak bapak pun dah tak sanggup nak jaga. Masalah anak-anak akhir zaman. Ada juga yang bosia tu. Nanti aturkan satu sesi Walid berjumpa dengan mereka. Jangan dicampur dengan jemaah lain. Biar mereka saja dulu. Baiklah, Kanda sayang. Kanda! Sahabat, hambali kita sudah pun pulang. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak Abi dah pulang. Alhamdulillah. Wahai sahabat semua, Salahuddin Al-Ayubi kita sudah pun pulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jom. Walid dah tunggu dah. Baik. Baik. Kejar
Alhamdulillah. Walidlah orang yang paling bahagia sekali bila mendapat berita Hambali nak balik. Ilmu yang dia bawa pulang ini kenalah dimanfaatkan sepenuhnya. Kita ni kekurangan anak muda untuk dijadikan idola. InsyaAllah Walid. Kepulangan Hambali di sini memang untuk bantu perjuangan Walid. InsyaAllah. Bukan untuk Walid, tapi ummah. Generasi anak muda sekarang ni makin parah jiwanya. Islam telah meletakkan bahawa insan terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Generasi berakhlak mulia akan memberi faedah dan rahmat kepada seluruh alam sesuai dengan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elok anak tiri kau Sarina. Segak bukan main. Alhamdulillah. Macam sesuai pula dengan anak-anak awak kan? Saya tak kisah siapa menantu saya. Saya serahkan aja pada Walid tentukan. Tapi memang padanlah dia dengan Baiduri itu kan? Hambali kan baru aja balik. Tak kenal lagi pun dengan anak saya. Selagi Walid tak cakap apa-apa, saya tak berani. Biar Walid aja yang tentukan jodoh dia. Walid percaya dengan tugas yang Walid nak berikan pada Hambali ini nanti. Hambali akan laksanakan dengan baik. Walid nak tengok Hambali menjadi pemimpin anak muda yang berhemah. Kerjasama di antara dua generasi ini sangat penting di dalam melahirkan generasi pewaris ummah. Seperti pepatah Arab, hikmatu syuyuk, hamasatu syabab. Hikmah orang tua, semangat orang muda. Amin, amin. Cerai itu bukan satu dosa kalau untuk kebaikan. Sepatutnya awak berterima kasih pada Allah kerana Allah telah menyelamatkan awak dari lelaki yang tidak boleh membimbing awak ke jalan Allah. Itu saja yang saya fikirkan. Sekarang ni untuk kuatkan saya, Umi. Saya dah cuba selamatkan. Saya pucuk dia. Tapi tak jalan juga. Dia halau saya, Umi. Itu bermaksud dia belum kenal jalan Allah. Saya nakkan jalan Allah ni, Umi. Saya nak belajar agama. Saya suka dengan jemaah ni. Saya rasa tenang. Tapi dia asyik larang aja. Saya tak ada pilihan, Umi, untuk pilih jemaah dari dia. Pilihan awak dah betul. Jangan menyesal. Awak memilih untuk bersama dengan wali Allah. Hati awak ada bersama Walid. Mesti ada hikmah dia. Dan Walid akan berikan awak lelaki yang baik, yang boleh membimbing awak ke syurga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersangka baik pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah dan Rasul dan berkatnya Walid Muhammad Mahdi Ilman, saya bersumpah akan menjaga dan melaksanakan segala amal perbuatan yang telah ditetapkan di dalam jihad ummah ini. Menjaga hati supaya sentiasa bersih, agar selalu sesuai dengan tindakan yang dicontohkan oleh Walid Muhammad Mahdi Ilman. Mencontohi mursyid yang berasal dari keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan syariat Islam. Saya berjanji akan memastikan saya tidak termasuk golongan orang-orang yang munafik, iaitu apabila berbicara berdusta dan apabila dipercaya berkhianat. Saya juga bersumpah jihad saya, hidup dan mati saya adalah untuk jihad ummah, serta mentaati dan mengabdi dengan seluruh jiwa raga saya kepada Allah dan Rasul.
dan kepada mursyid Walid Muhammad Mahdi Ilman. Alhamdulillah. Geram sangat aku dengan dia tu. Yakin sangat dia nak jodohkan anak dia dengan jemaah dekat sini. Dahlah anak tu tak sopan, tak ada adab. Kau dulu pun sama juga. Tak ada adab. Main terjah je kahwin dengan lelaki orang. Tolong sikit Walid tu nak kahwin dengan aku. Sekarang ni kau rasa takut sebab budak tu akan kahwin dengan Walid kan? Tak. Aku menyampah sebab mak dia tu beria sangat-sangat. Macamlah anak dia tu hebat sangat. Kita pun tak tahu sejauh mana ketaatan daripada Ummah. Dan dia tu baru lagi. Walid dah cukup 4. Jangan mimpilah dia nak jadi salah seorang daripada kita lagi. Walid boleh je ceraikan salah seorang dari kita. Mana tahu Walid merasakan ada di antara isterinya yang langsung tidak memberi manfaat kepada jihad Ummah. Buat apa simpan? Kasihlah sisa sikit. Assalamualaikum, Mbak Duri. Waalaikumsalam. Ini saya kenalkan anak saya ni. Hambali. Dia baru balik daripada Yaman. Hambali? Ini Mbak Duri. Anak Makcik Kalsum. Dia pun baru belajar daripada Mesir. InsyaAllah, mudah-mudahan ilmu yang kamu berdua ada ni dapat dimanfaatkan untuk jihad Ummah. InsyaAllah. Ni, hantar Hambali balik. Saya balik dulu, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Duri belajar apa dekat Kairo tu? Dakwah Islamiah. Masya Allah. Patutlah ada ciri-ciri pendakwah dalam diri Mbak Duri ni. Lepas ni nak kerja mana? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi? Allah dah bagi ilmu, maka kenalah manfaatkan untuk Ummah. Rugi belajar bertahun-tahun. Kenalah manfaatkannya, ya? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap lagi Hambali nak ziarah kubur bonda. Pergilah. Dah bertahu Hambali tak balik kan? Mesti bonda tunggu je anak dia datang ziarah. Apabila seseorang tu mati, rohnya akan dibawa malaikat ke langit. Dan apa yang tinggal di kubur adalah jasad yang mereput dari makan cacing. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalannya
kecuali dengan 3 perkara, iaitu sedekah berterusan faedahnya, ilmu manfaatkan, dan doa anak yang soleh buatnya. Buat apa nak pergi ziarah kubur tu? Doa untuk bonda je dah mencukupi, itu lebih penting. Hambali dah boleh mula kerja kat sini ke bang? Iyalah, orang ada ilmu mestilah kena manfaatkan untuk ummah. Kata nak jadi penyambung risalah Rasulullah, kenalah berdakwah. Masih terlalu awal kok, Abi. Biar Hambali betul-betul kenal perjuangan jihad ummah ni dulu. Masa tak tunggu kita, Hambali. Tak tunggu kita. Lagipun kita tak tahu sampai bila hayat Walid menerajui jihad ummah ni. Abi tengok Walid tu dah sakit-sakit dah. Abi kena siap sedia. Lepas ni, Abi akan meneraju jihad ummah untuk empire kita ni. Bagus. Bagus kamu ada kat sini. Ada ilmu. Boleh bantu Abi untuk besarkan empire kita. Sepatutnya awak berterima kasih pada Allah kerana Allah telah menyelamatkan awak dari lelaki yang tidak boleh membimbing awak ke jalan Allah. Masihlah sisa sikit. Kalau Walid nak pilihkan dia jodoh pun saya rela. Mbak Duri! Ya, Bu? Mbak Duri! Kenapa, Bu? Barang-barang ayah, baju-baju ayah semua dah tak ada. Dia betul-betul tinggalkan ibu. Ayah dah hilang sabar dah, Bu. Ibu bukan buat kerja tak senonoh, bukan curang ke. Ibu cari ilmu je kan. Takkan itu pun sampai nak ceraikan ibu. Bu, kita kan, Bu, kalau nak tuntut ilmu agama tu tak salah. Tapi yang salah, bila ibu meletakkan Walid tu lebih tinggi daripada ayah. Sampai ibu hilang hormat pada ayah. Ibu tak pedulikan ayah. Semua ibu buat semua untuk Walid. Jadi, sebagai seorang suami, mestilah ayah terasa dengan ibu. Memanglah ilmu agama ayah tu tak adalah sehebat macam Walid tu. Tapi ibu kena ingat tau, ayah tu tetap suami ibu. Ibu lupa tu. Wallahu a'lam bisawab. Ini apa yang aku dengar makcik aku pernah cerita dulu. Tapi apa yang aku nampak, aku sendiri saksikan, memang apa yang jadi dalam tu aku sendiri pun tak kenal. Kau tunggu malam berkat tu nanti. Makcik aku cakap semua orang kena minum air kaki Walid. Astagfirullahaladzim. Sampai macam tu sekali. Dan lagi satu. Budak-budak yang kerja kat dalam tu, dia orang tak bergaji tau. Tapi dia orang dibuat macam hamba abdi. Tapi aku rasa benda tu masih okey lagi. Sebab nama pun berkhidmat kan. Dia orang kat dalam tu pun makan, minum, tempat tinggal pun tanggung. Habis tu perempuan, macam mana pula? Kahwin. Yelah, yang muda-muda dikahwinkan dengan ahli yang tua-tua. Dijadikan bini kedua, bini ketiga.
tak terseksa ke macam tu? Tapi apa yang Walid lakukan itu sudah Jangan sesekali persoalkan apa yang Walid lakukan. Walid perlukan pelapis di dalam jihad rumah ini. Ilmu saya tak seberapa mana pun, Walid. Hikmat yang macam mana yang Baiduri nak berikan dekat sini? Apa-apa saja. Saya sanggup.